dan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenang. Pemergianku ini tak dirancang. Usah bertanya mengapa aku mengucap salam terakhir kepadamu, karena waktu berputaran, bimbang tak berkesempatan melahirkan kerinduan terhadapmu. Demi sebuah kenyataan yang amat menyakitkan, aku yang tidak berdaya hanya berserah padanya. Salam akhir, salam yang teristimewa bersamanya. Ku memohon keampunan, melaluinya ku beri kemaafan kepadamu. Demi sebuah kenyataan yang amat menyakitkan, aku yang tidak berdaya hanya berserah padanya. Salam akhir, salam yang teristimewa bersamanya. Ku memohon keampunan, melaluinya ku beri kemaafan kepadamu. Andainya aku punya waktu, masih ku ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak jawatankuasa sambutan Majlis Persaraan Puan Hajah Azlina kerana memberi ruang kepada saya, Hajah Sa'diah, sebagai mantan sahabat meja sebelah beliau untuk memberikan ucapan sempena Majlis Persaraan beliau. Alhamdulillah, akhirnya Azlina, awak direzekikan untuk menamatkan perkhidmatan awak sebagai penyawat awam dan dapat menikmati detik-detik akhir sebagai guru di Sekolah Menengah Tengku Abdul Rahman Putra. Tahniah saya ucapkan. Jadi di sini saya mengucapkan selamat bersara dan saya sentiasa mendoakan awak agar sentiasa panjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan agar awak dapat menikmati fasa-fasa kehidupan awak selepas bersara nanti dengan penuh gembira, ceria dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Jamalah binti Hassan, Guru Akademik tingkatan 6 di Star Putra, ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Azlina binti Abdul Rahman yang telah berkhidmat selama lebih daripada 30 tahun. Sesuatu yang mengagumkan saya ialah apabila diberi tugas, beliau tidak suka melengah-lengahkan tugas yang diamanahkan. Jadi ini patut menjadi contoh kepada kami yang masih berkhidmat. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon ampun dan maaf atas segala salah silap kami, mendoakan agar beliau dan keluarga sentiasa diberi kebaikan oleh Allah walau di mana-mana jua beliau berada. Terima kasih Puan Hajah Azlina. Hai, selamat sejahtera. Saya Fanisha Jen Anak Rayam. Saya merupakan bekas anak murid kepada Puan Azlina batch 2023 dan 2024. Pada ketika itu, Cikgu Azlina mengajarkan saya subjek ekonomi. Saya mewakili kelas 6 UMA 2023-2024 ingin mengucapkan selamat besar kepada Cikgu. Terima kasih Cikgu atas ilmu yang Cikgu telah curahkan kepada kami, dan saya doakan supaya Cikgu digunakan kesihatan dan kebahagiaan yang terbaik buat Cikgu. Selamat besar Cikgu. Kami, pelajar-pelajar Cikgu Hajah Azlina, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jasa dan didikan Cikgu sepanjang ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih Cikgu. Kami sayang Cikgu. Saya ingin mengucapkan kepada ibu saya, Cikgu Azlina, selamat bersara. Semoga hari-hari yang mendatang penuh dengan kebahagiaan dan keterangan dan boleh rehat cukup buat apa yang buat hati gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibunda kami, Cikgu Azlina binti Abdul Rahman, selamat menyambut hari persaraan. semoga Allah sentiasa memberikan kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan buat Mak. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hai Mak. Tengah happy ke sedih tu? Kepada ibu saya, Puan Hajah Azlina binti Abdul Rahman, selamat bersara diucapkan after lebih 30 tahun. Dah sampai masa kan? Dah boleh kan? Nak berehat. Selamat bersara. Semoga selepas ni lebih sihat, lebih bahagia, lebih ceria. Dah bolehlah fikirkan hobi-hobi yang lain. Okey, Assalamualaikum.